Laksanakan semua sunnah tak larang. Ada benda yang kita boleh buat, ada yang kita tak mampu buat. Tak apa, sekurang-kurangnya kita ambil amalan kita ketika orang sekarang ramai jadi rosak, betul tak? Sekarang ramai orang punah lah. Punah akidah dia, punah cakap khabar dia, punah pegangan dia, punah adab-adab akhlaknya punah. Kita cuba hidupkan sunnah balik. Apa yang kita mampu. Kalau kita sekarang ada 3 sunnah, kita buat 4 sunnah. Kita akan dapat pahala mati syahid. Kita tak pergi perang di Gaza, tapi dapat pahala mati peperang. Nabi sebut, man tamassak bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin atau kama qala. Barang siapa masih bertahan mengamalkan sunnah aku ketika ramai umatku yang rosak binasa, bagi dia 100 pahala mati syahid. Nampak pahala tu. Jadi alaikum bis sunnati. Nabi kata, boleh, kalau boleh hendaklah kamu sentiasa amalkan sunnah. Tapi kalau